Kosongkan gelas, senang kaya. Bila korang masuk sesuatu bisnes yang baru, mesti kosongkan gelas. Apa pula gelas-gelas kosong tu? Maksudnya, walau korang dah hebat, dah jutawan kat bisnes lama, be humble atau merendahkan diri untuk belajar semula tentang bisnes yang baru korang sertai itu. Setiap bisnes tak sama. Setiap bisnes ada sistem masing-masing. Setiap bisnes ada formula masing-masing. Mesti kosongkan gelas untuk menerima lebih banyak air, iaitu ilmu. Supaya faham dan jelas. Be humble untuk terima nasihat dan teguran leader korang juga. Be humble untuk berfikiran positif dan sangka baik dengan leader. Be humble untuk sentiasa rujuk dengan leader. Kalau kita meninggal diri, tak nak ikut sistem di bisnes baru, tak nak bermula di bawah semula, tak nak percaya ilmu baru, tak mudah nanti jalan kejayaan korang. Walaupun dah banyak pengalaman bisnes, tapi kalau tak kosongkan gelas, tak boleh sukses di bisnes baru. Percayalah, cara termudah untuk sukses ialah dengan ikut mentor yang sudah sukses dan ikut sistem. Sebab tu, orang yang bermula daripada kosong pun boleh cepat sukses sebab gelas dia kosong. Humble dan mudah terima apa mentor cakap. Berbanding orang yang dah penat buat macam-macam bisnes tapi tak kosongkan gelas. So, be humble dan sukarela belajar lagi dan lagi. Pasti lebih happy berbisnes. Save and share video ini supaya ramai lagi orang bisnes boleh sukses. So, follow Jara, coach bisnes yang senang-senang je. Percaya hidup penuh keajaiban, percaya pasti jadi.